Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Protoza Channel. Hari ni kita bersama LC V8 lah. Hari ni kita nak tukar apa kat LC ni? Saya dah beli barang lah ni. Korang rasa barang apa ni? Brand Hypertech. Okey, kalau korang tahu, kita nak tukar exhaust dia. Exhaust ni exhaust standard. Exhaust ni kita beli exhaust back pressure. Back pressure brand Hypertech lah. Okey, jap saya buka. Jadi kita review. Dia slip on lah. Dia slip on. Modi full. Ni modi full dia. Modi full dia. Yang ni exhaust dia. Exhaust dia saya tarik keluar. Tarik keluar. Saya beli ni spek 32. 32 mm. Ni dia bagi spring lah. Spring nak masukkan modi full ke exhaust tu. Okay, tak ada apa dalam ni. So bolehlah kita buka ni. Kita buka ni kejap. Buka bubble wrap ni. Okay, kita buka bubble wrap. Okay, masuk spring kat sini lah. Masuk spring kat situ. Okay, exhaust ni sama je dengan exhaust cutting standard ni. Cuma dia punya body fold dia besar sikit lah. Body fold dia besar sikit. Dia besar sikit. Daripada ni standard 28 mm berdepan sampai belakang. Ini kita pakai 32 mm. Okay. Okay, kita buka ni dulu lah cover ni. Cover ni pakai T8. Kita buka jap. Buka cover ni. Okay, cover exhaust ni kita buka. Okay, kita buka. Dia kat bawah. Ni kita buka cover exhaust ni. Cover exhaust ni kena pakai balik. So kita cari Allen key. Baru nampak standard tak betul. Okay. Kita buka cover exhaust ni. Okay. Buka cover exhaust ni. Okay. Dah buka cover exhaust ni. Alright, letak bawah. Exhaust ni macam ni je. Nanti kita buka cover sebelah belakang lah. Tapi sebelum tu kita kena buka ni dulu lah. Skru ni. Skru ni kita tembak box je. Okay. Buka dah skru. Saiz 14 mm. Ni 12 mm. So kena cek board lain. Okay. Tak box 12 mm. Alright. Saya buat. Ini kita buka skru depan ni lah. Skru depan ni kita kena buka. Mana skru itu? Kat situ. Situ kita kena buka. Skru ni kita kena buka. Skru ni pakai 12 mm. Okey, kita buka jap. Okey, dah buka. Skru 12 mm. Okey. Lepas tu kita boleh tanggalkan exhaust ni. Macam tu je. So exhaust dah tanggal lah. Okey, lepas tu kita kena pusing-pusingkan exhaust ni supaya keluar dekat peminjak kaki ni.
Okey. Dah keluar. Dah keluar exhaust. Ni dia sebatang, sebab tu dia payah sikit. So korang kena longgarkan skru ni sikit. Skru scan ni korang kena longgarkan. Skru scan ni korang kena longgarkan. Saya tembak pakai cordless tadi. Dah longgar, balik longgar. Saya buka habis. Longgarkan. And then korang boleh pasang exhaust baru lah. Okay, jom kita pasang exhaust baru. Okay, gasket ni jangan lupa jangan lupa pasang. Ambil balik pada exhaust lama. And then korang pasang pada exhaust baru lah. Gasket ni penting lah. Hari korang berbunyi motor korang. So pasang macam tu lah. Letak macam tu. Dan pasang balik buat asal dia. Gasket ni buka dulu, letak tepi. Kita masukkan dulu ni. Kita masukkan dulu. Okay, dah mudah. Sebab saya dah longgarkan tu. Kita dah pasang. Pasang. Orang kena terbalik-terbalikkan sikit. Okay. Daripada keterusan dia. So daripada kedudukan dia. Then buat ke depan lah. Buat ke depan. Pasang balik gasket ni. Gasket ni betul-betul ni. So jangan salah pasang dia pula. Okay. Gasket ni duduk situ. Okay. Lepas gasket. Korang masukkan ni balik. So ambil. Kejap pandai Okay. Yang masuk. Alright. So korang kunci balik. Ikat balik skru. Okay. Ikat balik skru. Okay, pastikan gasket ni duduk betul-betul Monitor ni duduk betul-betul kat lubang dia tu. Okay. Okay, letakkan tangan je dulu. Alright, dah siap. Okay, ni boleh gerak. Ni boleh gerak-gerak lagi. Kita kena fitting dengan exhaust yang belakang ni lah. Okay, mula masukkan yang belakang, fitting dia. Okay, dah masuk dah. Okay, buat skru macam tu. Amin. Korang masuk balik skru. Alright. Dah settle. So skru ni tak ada lah. Skru ni tak ada. Korang masuk je balik skru asal ni kat sini. Jangan buang skru dia.
Okey, tapi seluar asal ni panjang. Panjang tapi saya takut tak boleh je. Okey, kalau nak boleh kena buka getah yang ni. Okey, saya dah buka getah kat itu lama. Saya masuk balik. Saya letak macam ni. And then saya tutup balik. Kalau nak pakai skru ni pun tak apa juga. Boleh je tak nak pakai. Cuma saya suka bila skru tu ada kat tempat dia. Boleh juga. Okey, pasang skru scan balik. Okey. Tinggal spring ni. Cover ni saya dah pasang. Tinggal spring ni. Okey. Tengok. Spring ni. Okey. Balik ni saja ni. Yang belah kecil ke depan. Sebab kita nak tarik spring ni. So, kita kena tarik kabel. Manual. Tarik kabel. Tarik spring ni. Okey. Dah masuk. Tunggu kita buka kabel. Alright. Spring dah masuk. Okey, ni dah ketat. So kita ketatkan depan lah. Kita tinggal depan je. Okey, depan je kita tinggal ketatkan. So kita ambil 12mm tadi. Kita ketatkanlah depan ni. Okey. Depan ni kena ketat sebab nanti kalau tak ketat takut ada bunyi exhaust. Ada bunyi exhaust. So motor boleh jam juga sebab dia jadi low compression. Yang hitam leaking kat sini. Okey, depan ni kena ketat. 1, 2. Sikit lagi. 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Okey. 6. Okey. Depan dah ketat, stand dah ketat, tinggal ni 2. So kita pasang balik cover dia. Cover ni boleh pakai balik. Jangan takut. Cover ni boleh pakai balik. Cover exhaust ni ada orang buang, ada orang pakai. So kita pakai. Okay. Kita tengok boleh pakai tak boleh pakai. Kalau 32mm ni dah besar ni. Oh, sekejap. Okay, boleh pakai. Okey, tak boleh pakai. So, tak boleh pakai cover ni sebab dia dah kena dengan exhaust. So, tak boleh, tak payah pakai. So, tak payah pakai, kita pakai skru je lah balik. Sebab dia dah kena dengan exhaust, tak elok pakai sebab nanti dia panas. Dia panas. Okey. Sebab kita pakai skru saja. Okey. Pakai skru je. Okey. Letakkan 1, 2, 3. Okey. Okey, skru ni dah ketat kan. Cover ni tak boleh pakai. Sebab ni dah besar. Okey. Okey, clearance dia tengok. Abang depan. Okey, clearance okey. Okey, clearance okey. Tak kena hina tak kena hina. Mungkin sikit lagi nak kena. Okey, kat sini pun ada ruang. Tengok ada ruang. Okey, kat atas ni. Okey, cover set ni kita pasang. And then kita pasang cover ni balik. Okey. Dah siap. Semua skru saya pasang. Cover ni pun saya pasang balik. Okey, skru tu pun saya pasang balik. Cuma saya tak pasang dia bracket lah. Alright. So, depan dah siap. So, kita start dah enjin. Bunyi je standard lah, bunyi standard. Alright. Semua lubang dia besar. Lubang dia besar. Macam ni lah bunyi dia. So kalau korang dapatkan exhaust Hypertech ni, back pressure, korang boleh share apa ni, check link dekat bawah. Dekat description dekat bawah ada link dia. Boleh tekan lah. So bocor pun tak ada. Okey, dia senyap. Okey, cuma dia bergema sikit lah. Okey, kita tengok prestasi dia macam mana. Okey, itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dengan kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.